Tuan jangan risau dengan kemajuan senjata Amerika Syarikat. Tuan jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan ketenteraan China. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan ketenteraan Rusia. Tuan-tuan jangan rasa rendah diri dan takut dengan kekuatan India dan Eropah. Sebab Nabi dah beritahu, ketika mana keturunan aku itu keluar, beliau akan memimpin sebaik-baik umat Nabi Muhammad dalam peperangan. Dan akhirnya tentera itu mengalahkan keseluruhan tentera bukan Islam. Kita ada peluang untuk mati syahid. Persiapannya sekarang, masuk perang, mati syahid, tidak merasakan kematian, tidak merasakan azab kubur, dan tidak masuk bahkan ke alam kubur. Ini pelik. Orang yang mati syahid sudahlah tidak rasa sakit mati, sudahlah tidak dikenakan azab kubur, tidak duduk di alam barzakh, terus dibawa ke dalam syurga. Tetapi bukan dengan rupa manusia, tetapi belum boleh tengok, belum boleh makan makanan syurga, belum boleh naik kenderaan syurga, belum boleh pakai pakaian syurga, belum boleh pegang bidadari syurga. Semua yang mati syahid, rohnya dibawa ke syurga, diletakkan di dalam badan seekor burung, satu roh, satu burung. Dan kemudian burung itu bermula daripada malam ataupun hari dia mati syahid sampai kiamat akan bersiar-siar ke dalam syurga, akan terbang ke mana sahaja dia nak tengok sudut syurga Allah yang cantik. Pergilah tengok rehat awal dia masuk syurga, tapi nikmat syurga belum. Dia dah pergi ke sana, dia dah pergi ke sini di dalam syurga. Ini kehebatan orang yang mati syahid. Yang laki-laki, yang wanita, kesemuanya niat untuk mati syahid. Kerana kelebihan keempat orang yang mati syahid, dia boleh pilih 70 ahli keluarganya untuk dibawa masuk ke dalam syurga, dengan syarat ahli keluarganya adalah mereka yang masih menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang mati syahid dia boleh pilih ahli keluarganya. Dia nak panggil ayah dia, ayah datang ayah. Dia panggil ibu dia, dia panggil abang dia, dia panggil kakak dia, dia panggil adik dia, jom kita masuk syurga. Sebab saya mati syahid dulu berperang bersama-sama dengan Al-Imamul Mahdi. Maka dia pilih ahli keluarga dia, insya-Allah. Itulah berita gembira terbesar umat Nabi Muhammad yang belum berlaku sampai malam ini, belum berlaku.